Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Danish. Saya merupakan bekas pelajar pendidikan khas masalah pemajaran. Saya juga salah seorang kategori disleksia. Apa itu disleksia? Saya ringkaskan, saya pendekkan cerita. Disleksia ni dia lebih kepada macam lambat faham, dia macam tak boleh nak beza kiri atau kanan, tak boleh nak beza macam-macam warna color dan macam speech delay, lambat bercakap. Saya pernah melalui salah satu cerita macam ni . Saya punya pengalaman apa saya cerita ni. Saya tak cerita macam ilmu daripada buku-buku, ilmu macam doktor pakar kan. Saya juga seorang bekas pelajar pendidikan khas masalah pemajaran. Selama 3 tahun, 4 tahun macam tu lah saya belajar. Dan saya juga sebelum ni saya sekolah biasa lah. Saya pendek ke cerita kan. Jadi saya ambil UPSR tahun 2014, alhamdulillah. Saya ambil PSRA, sekolah rendah agama, tahun 2014, tapi gagal lah PSRA tu sebab saya lambat. Sebab ni lah simptom disleksia lah orang kata, lambat faham. Tulis tu macam tulisan buruk, lah tak cantik, macam tu. Di saya juga ada tulisan terbalik semua. Saya pendek cerita. Saya cerita lebih kepada apa yang kita lalui, apa yang setiap manusia pernah lalui, bukan yang daripada ilmu buku tu. Jadi orang kata saya belajar daripada pengalaman hidup saya sendiri. Jadi saya dapat detail yang saya ada disleksia ni masa saya kena sakit sawan, masa saya form 4, umur saya 16 tahun, tahun 2018. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.